Hidup ini macam roda. Kadang kau terhumban ke situasi pelik tanpa diduga. Hai, nama saya Siti Aisyah. Saya berumur 45 tahun. Kisah yang saya nak kongsikan ini bukan cerita biasa. Ia bermula pada satu petang Sabtu yang tenang di rumah saya di Pekan Kecil Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya cuma buat kerja-kerja ringan di rumah, seperti mengemas almari pakaian. Tapi, siapa sangka hari itu membawa satu cerita yang saya sendiri tak jangka. Sabtu petang itu, saya tengah menyusun semula pakaian dalam almari. Saya terjumpa sehelai sket lama, yang saya fikir dah tak muat dan tak sesuai lagi untuk saya pakai. Tapi bila saya ambil dan cuba sarungkan, ingatan lama datang kembali. Sket itu adalah kenangan zaman muda saya, masa saya masih berani dan bebas, penuh keyakinan diri. Saya cuba pakai sket itu walaupun ia agak ketat, memeluk badan saya di tempat yang agak salah tapi juga sesuai. Tengah saya main-main tengok diri dalam cermin, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Saya agak malas nak buka sebab rambut saya kusut, pakaian saya pun tak on sangat. Tapi bila buka, saya terkejut itu adalah cucu saya, Luqman. Dia dah besar sekarang, berumur 22 tahun, tegap dengan bahu bidang yang buat dia nampak yakin diri bila masuk mana-mana bilik. Dia bawa beg alat-alat dan senyum macam biasa. Mak Usu, saya datang nak baiki paip yang bocor tu, katanya. Saya teringat, ya betul, saya ada minta dia datang baiki paip di bilik mandi tetamu. Saya suruh dia pergi buat kerja, sambil saya kembali ke almari saya. Tapi saya tak boleh nak elak rasa pelik. Suasana jadi lain macam. Luqman pandang saya lama sikit daripada biasa, sebelum cepat-cepat alihkan pandangan. Dia mula kerja di bilik mandi. Saya pula cuba alihkan fikiran. Tapi rasa tegang tu masih ada. Bukan tegang buruk, cuma lain sikit. Kau tahu bila seseorang pandang lama sangat, walaupun cuba sembunyi? Saya cuba abaikan. Fikir ini cuma imajinasi saya. Tiba-tiba Luqman panggil, Mak Usu, tolong sini sikit. Saya perlukan bantuan. Saya masuk ke bilik mandi. Dia tengah berjongkok betul-betul sebelah saya, lengan baju digulung, tunjukkan otot tangan yang gelap cerah. Dia pegang kunci Inggeris dan tunjuk ke arah paip. Saya rasa paip ni tersumbat. Boleh tolong pegang ni? Bilik mandi kecil, kami jadi rapat sangat. Bahu saya hampir sentuh bahunya. Saya cuba tak fikir lebih, tapi panas dari sentuhan tangan dia buat saya keliru. Luqman pandang saya berkali-kali, macam cuba faham sesuatu. Saya tanya, okey ke? Ada masalah ke? Dia senyum lemah, tak, saya cuma nak pastikan paip ni tak rosak. Saya ketawa kecil, cuba tenangkan diri. Okeylah, kau pakar, kan? Dia akhirnya berjaya buka paip, berdiri sambil gosok tangan pada seluar jeans. Siap dah, Mak Usu. Terima kasih banyak, katanya sambil bersandar pada dinding. Saya rasa jantung berdegup laju bila dia kata, Mak Usu, saya rasa kau nampak lain hari ni. Sket tu nampak elok kat kau. Saya terkejut, muka terus merah. Ni sket lama. Saya nak buang je. Dia terus pandang saya dengan mata yang berkilat. Senyumnya lain macam. Ada satu rasa yang saya tak faham. Memang sesuai kat kau, katanya perlahan. Saya tak tahu nak jawab. Cepat-cepat saya keluar bilik mandi. Tapi Luqman ikut rapat ke belakang saya. Maksud kau, ada sesuatu berlaku sebab ada sebabnya? Dia tanya. Buat jantung saya berdebar lagi. Saya pandang dia, bingung. Dia senyum, tapi saya rasa ini baru permulaan sesuatu yang rumit dan tak dapat saya elak. Cerita ini akan jadi lebih pelik dan sukar saya fahami. Tapi biar saya teruskan. Hari itu, selepas Luqman beredar, saya duduk termenung di ruang tamu. Muka saya masih panas, fikiran bercelaru dengan apa yang berlaku tadi.
Saya cuba yakinkan diri bahawa semua ini sekadar satu kekeliruan, bahawa pandangan dan perasaannya itu hanyalah salah faham semata-mata. Lagipun, Luqman itu cucu saya, darah daging keluarga yang saya sayangi sejak dia kecil. Tapi kenapa hati saya rasa tak tenang? Lewat malam, ketika saya sedang leka menonton televisyen, telefon bimbit saya bergetar di atas meja kopi. Terkejut juga saya lihat mesej daripada Luqman. "Mak Usu, boleh saya tanya sesuatu?" Tulisnya ringkas. Saya termenung seketika, tak pasti nak balas atau tidak. Rasa pelik dan takut bercampur baur dalam hati. Akhirnya, saya balas, "Boleh, apa yang kau nak tanya?" Sebentar kemudian mesej balasan masuk. Saya masih fikir tentang hari ini. "Kau nampak berbeza." Hati saya berdegup laju. Perasaan yang saya cuba elak tiba-tiba muncul semula. Saya cuba jawab secara neutral. Cuma cuba pakaian lama. Tak ada apa-apa yang serius. Tapi mesej seterusnya buat saya terkejut. "Kau nampak sangat cantik." Saya terdiam. Adakah itu sekadar pujian biasa atau ada maksud lain yang tersirat? Saya tak tahu nak balas apa, jadi saya tulis, "Terima kasih, Luqman. Itu sangat baik dari kau." Dia balas lagi, "Saya tak tahu patut cakap ke tak, tapi saya rasa sesuatu hari ini." "Kau rasa juga?" Saya rasa darah saya berdebar laju, takut dan bingung. Luqman bukan orang biasa, dia cucu saya. Apapun yang dia rasa, ia tak patut dan salah. Saya cuba elak balas terus, menulis, "Saya harap kita tak buat benda ni jadi pelik. Saya takut sesuatu jadi salah." Tapi dia terus balas, "Kalau kau rasa kita boleh bincang, saya mahu tahu. Kalau tidak, saya akan pergi dan tak ganggu lagi." Saya rasa seperti ditikam pedih di hati. Perasaan dia bukan sekadar suka biasa. Saya teringat pesan orang tua, keluarga itu suci, tak boleh bercampur dengan perasaan yang boleh rosakkan ikatan. Tapi saya tak sangka ia akan jadi begini rumit. Keesokan harinya, saya mulakan hari dengan secawan kopi, rambut masih kusut. Tiba-tiba, pintu diketuk. Saya terkejut bila Luqman muncul di depan pintu. Wajahnya serius tanpa senyuman biasa. Dia masuk tanpa menunggu ajakan, duduk di sofa dengan sikap yang berbeza. Saya bertanya, "Kenapa datang awal pagi macam ni? Kau tak tinggal dekat sini pun." Dia diam, kemudian jawab, "Saya dekat sini tadi, terfikir nak singgah." Saya tak kata apa-apa, cuma tutup pintu dan duduk berhadapan dengannya. Suasana jadi terlalu tegang. Saya tanya perlahan, "Apa yang kau rasa? Apa yang sebenarnya kau nak cakap?" Dia pandang saya dalam-dalam. Suaranya perlahan tapi tegas. "Saya tahu ini salah, tapi saya tak boleh lupakan perasaan ni." Saya rasa seluruh badan saya kaku. "Luqman, kau cucu saya. Perasaan ni tak sepatutnya ada." Dia tunduk, mata menatap lantai. Saya tahu, Mak Usu. Tapi saya tak dapat kawal perasaan saya. Saya tak mahu rosakkan keluarga kita, tapi saya juga tak boleh berbohong. Kedengaran jam berdetik perlahan, kami duduk dalam keheningan yang aneh. Saya tahu perbualan ini tak mudah, dan tiada jawapan mudah untuknya. Saya berdiri, cuba buat jarak antara kami. "Luqman, saya rasa kau perlu pergi. Kita perlu fikir dengan tenang." Dia angguk perlahan. "Baik, Mak Usu. Tapi ini bukan kali terakhir kita bercakap tentang ni." Dia keluar meninggalkan saya dengan perasaan bercampur baur, lega tapi juga risau. Malam itu, ketika saya mahu berehat, saya nampak sampul surat kecil tersembunyi di bawah pintu. Jantung saya terhenti seketika. Saya tahu itu dari Luqman. Dengan tangan gemetar,
Saya buka dan baca suratnya yang penuh dengan kata-kata yang saya tak sangka akan saya terima dari cucu saya sendiri. Dia tulis tentang perasaannya yang mendalam, bagaimana dia cuba lawan, tapi tak boleh. Ada juga album gambar keluarga kami dengan nota kecil yang dia tulis, menghargai setiap detik bersama saya. Saya menangis membacanya, hati saya hancur dan bingung. Saya simpan surat itu dalam laci, jauh dari pandangan tapi tidak dari fikiran saya. Saya cuba yakinkan diri bahawa ini hanya masalah sementara, sesuatu yang boleh kami perbaiki. Tapi saya tahu, ini baru permulaan kisah yang jauh lebih rumit. Hari berikutnya, saya bersiap untuk ke pejabat dengan secawan kopi di tangan. Rambut masih acak-acakan. Namun, perasaan tidak tenang masih menghantui. Ketika saya sedang menyusun dokumen di meja, pandangan saya tertarik pada seseorang di luar jendela pejabat. Di situ berdiri Lukman, berdiri dengan tangan tersangkut di poket seluarnya, wajahnya serius dan penuh pergolakan. Saya terkejut dan tergamam. Apa pula yang dia buat di sini? Saya segera mengelak, berlalu keluar dari pejabat sebelum dia sempat masuk, berdebar-debar di dada saya. Saya cuba kekalkan suara tenang ketika memberinya tahu, apa yang kau buat di sini, Lukman? Dia jawab rendah suara, saya cuma mahu jumpa kau. Saya cuba mengelak dengan berkata, kau tak jawab soalan saya malam tadi. Ini bukan perkara yang sihat untuk kita bincangkan lagi. Tapi Lukman semakin dekat dan berkata, kau tak kata pun kau tak rasa apa-apa. Saya melangkah mundur. Tangan saya meremas tali pinggang. Ini bukan soal perasaan, Lukman. Ini soal betul dan salah. Apa yang kau rasa itu salah. Kau cucu saya. Kita tak boleh. Dia menghela nafas panjang, lalu menyentuh rambutnya. Saya dah cuba kawal, tapi saya tak boleh. Kata-katanya seperti beban berat yang menggantung di udara. Saya tak tahu bagaimana nak jawab. Jadi saya berpaling, cuba untuk pergi. Tiba-tiba, dia memegang lengan saya dengan lembut tapi teguh. Saya terpaku, menatap matanya yang penuh kejujuran dan kerentanan. Saya tak nak rosakkan hidup kau, tapi saya cuma mahu tahu jika ada peluang, katanya perlahan. Hati saya berdebar, rasa bersalah, bingung, dan takut saling bertembung. Saya tahu saya harus tegas. Tapi saya juga rasa simpati pada lelaki muda ini yang sedang bergelut dengan perasaannya sendiri. Saya tarik nafas dalam-dalam dan berkata, Lukman, kita kena tetapkan sempadan. Ini bukan mudah, tapi kita kena buat demi keluarga kita. Dia mengangguk perlahan, dan saya rasa sedikit lega bila dia aku. Namun, saya tahu cerita ini belum berakhir. Malam itu, telefon saya bergetar lagi. Mesej daripada Lukman muncul. Mak Usu, kau dah baca surat dan album yang saya bagi? Saya termenung lama sebelum membalas. Ya, saya dah baca. Tapi kita perlu bercakap tentang ini. Keesokan harinya, Lukman datang ke rumah saya. Kami duduk berhadapan, di ruang tamu yang menghadap laut di Melaka. Udara segar membawa ketenangan, tapi suasana antara kami tegang dan penuh kata-kata yang tak terucap. Saya mulakan dengan suara perlahan. Lukman, saya dah baca surat dan lihat album itu. Saya tahu kau dah berfikir dalam-dalam. Dia mengangguk, wajahnya penuh harapan dan sedikit kesedihan. Saya cuma nak kau tahu perasaan saya. Tapi saya faham kita kena ada batas. Saya akan cuba kawal diri saya. Saya tarik nafas lega. Bagus. Kita kena jaga keluarga kita. Perasaan tu boleh jadi kekuatan atau kelemahan. Kami berbual panjang tentang masa depan, tentang impian dan harapan. Saya beritahu dia supaya fokus pada kerjaya dan diri sendiri dulu. Apabila dia pergi, saya rasa beban di dada makin ringan walaupun masalah itu belum selesai. Namun, saya tahu,
Perasaan yang terpendam ini boleh meletup bila-bila masa. Ada sesuatu di dalam hati Luqman yang saya masih belum fahami sepenuhnya. Saya takut, tapi juga ingin tahu bagaimana kisah kami akan berakhir. Adakah kami akan berjaya melawan semua ini atau ia akan memusnahkan segalanya? Hanya masa yang akan menentukan segalanya. Hari itu, selepas pertemuan kami di rumah, saya cuba menenangkan hati yang berdebar-debar. Namun, fikiran saya masih berkecamuk, teringat akan kata-kata Luqman yang penuh kejujuran itu. Saya tahu, perasaan itu bukan mudah untuk dia hadapi, malah saya sendiri turut dilanda kekeliruan yang sukar diungkapkan. Malam menjelma, saya sedang duduk di ruang tamu sambil menatap album foto yang dia berikan. Setiap gambar membawa kembali kenangan manis keluarga kami, majlis kenduri, hari raya, dan detik-detik kegembiraan lain. Namun, nota kecil yang ditulis Luqman pada setiap gambar itu menambahkan rasa pilu dalam hati saya. Tiba-tiba, telefon saya bergetar. Mesej daripada Luqman muncul di skrin. Mak Usu, saya harap kita boleh teruskan perbincangan esok. Saya tak nak kau rasa tertekan, tapi saya perlu jujur. Saya menarik nafas panjang, membalas dengan hati-hati. Baik, Luqman. Kita akan bincang dengan tenang. Keesokan harinya, kami bertemu di sebuah kafe kecil di Seremban. Suasana santai itu sedikit membantu meredakan ketegangan. Saya berusaha memulakan perbualan dengan lembut. Luqman, saya faham perasaan kau, tapi kita kena ingat batasan dalam keluarga. Dia menunduk seketika, kemudian berkata, saya tahu, Mak Usu. Saya tak nak rosakkan hubungan kita. Saya cuma perlukan masa untuk terima semua ni. Saya tersenyum kecil. Itu yang penting. Kita akan lalui ini bersama-sama. Namun, ketika kami berbual, saya perasan sesuatu yang aneh. Luqman sering memandang ke arah pintu kafe, seolah-olah dia menunggu seseorang atau takut akan sesuatu. Rasa tidak sedap hati mula menyelinap dalam diri saya. Tiba-tiba, telefon Luqman bergetar. Dia membaca mesej itu dengan wajah yang berubah serius. Saya bertanya, ada masalah? Dia menggeleng, tidak, cuma perkara yang perlu saya uruskan. Kami mengakhiri pertemuan itu dengan janji untuk berbincang lagi tidak lama lagi. Namun, perasaan saya semakin tidak tenteram. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap Luqman yang saya belum ketahui. Malam itu, saya termenung panjang, memikirkan segala-galanya. Adakah perasaan Luqman benar-benar tulus, atau ada rahsia lain yang sedang dia sembunyikan? Saya tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh liku. Dan yang paling menakutkan, saya tidak pasti apa yang bakal menanti di hadapan. Cerita ini belum selesai, dan saya sendiri masih menunggu jawapan yang belum terungkap. Apa yang pasti, saya harus kuat demi keluarga dan diri sendiri. Namun, hati saya tak dapat menafikan rasa cemas yang semakin membesar. Apakah ini permulaan sesuatu yang lebih besar, atau hanya ujian yang harus kami lalui? Hanya masa yang akan menentukan. Hari itu, selepas pertemuan di kafe, saya pulang ke rumah dengan hati yang penuh tanda tanya. Rasa gelisah terus membelenggu fikiran, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman dan kata-kata Luqman. Saya cuba menenangkan diri, tapi bayangan sikapnya yang cemas itu tidak dapat saya lupakan. Malam semakin larut. Saya duduk di beranda rumah sambil menatap langit yang gelap bertabur bintang. Dalam keheningan itu, telefon saya bergetar. Mesej masuk dari nombor yang tidak dikenali. Rasa ingin tahu mengatasi rasa takut, saya buka mesej tersebut. Mak Usu Siti, ada perkara penting yang perlu kau tahu tentang Luqman. Tulis mesej itu ringkas tapi menimbulkan rasa was-was. Saya cuba balas. Tapi mesej itu tidak berbalas. Keesokan harinya, fikiran saya semakin kalut.
Saya cuba hubungi Luqman, tapi dia tidak menjawab panggilan saya. Saya mula risau. Apakah mesej yang saya terima itu benar? Adakah ada sesuatu yang Luqman sembunyikan daripada saya? Dalam kekalutan itu, saya teringat tentang jiran lama kami, Puan Mariam, yang selalu memberi nasihat dan pernah bekerja sebagai kaunselor. Saya memutuskan untuk berjumpa dengannya, berharap dapat mencari jalan penyelesaian. Di rumah Puan Mariam, saya ceritakan segala-galanya, dari mula Luqman datang memperbaiki paip hingga mesej misteri yang saya terima. Dia mendengar dengan penuh perhatian, kemudian berkata, "Siti, kadang-kadang orang muda ada rahsia yang mereka simpan kerana takut atau malu. Tapi yang penting, kau kena kuat dan terus sokong dia. Tapi jangan lupa jaga diri sendiri juga." Kata-kata itu memberi sedikit kekuatan, tapi saya masih tak tahu apa sebenarnya yang Luqman sedang lalui. Saya rasa seperti berada di tengah pusaran yang semakin membingungkan. Beberapa hari kemudian, Luqman muncul di depan pintu rumah saya. Wajahnya lesu, matanya merah. Dia memegang sebuah sampul surat yang lusuh. Saya tahu ini bukan perkara biasa. Dia masuk dan duduk di ruang tamu, lalu menyerahkan sampul itu kepada saya. "Mak Usu, ini surat yang saya terima dari seseorang yang saya kenal. Ada perkara yang kau perlu tahu tentang saya," katanya serak. Saya membuka surat itu dengan hati berdebar. Surat itu mendedahkan rahsia lama Luqman yang dia sembunyikan, sesuatu yang mengubah segalanya tentang siapa dia sebenarnya dan mengapa dia berkelakuan begitu. Saya termenung panjang, cuba menerima realiti yang baru. Apa yang saya fikirkan selama ini mungkin hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan cerita. Luqman bukan sahaja bergelut dengan perasaannya, tapi juga dengan masa lalunya yang penuh rahsia. Kini saya sedar, perjalanan kami tidak akan mudah. Ada konflik yang lebih besar sedang menanti, dan saya perlu bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun, satu perkara yang pasti, saya tidak akan biarkan Luqman berjuang seorang diri. Cerita ini semakin rumit, dan saya masih belum tahu bagaimana akhirnya. Apakah rahsia Luqman itu akan memusnahkan atau menguatkan kami? Hanya masa yang akan menentukan. Saya hanya boleh berdoa agar kami diberi kekuatan untuk melalui segalanya bersama-sama. Hari itu, selepas menerima surat rahsia dari Luqman, saya duduk termenung di ruang tamu yang sunyi. Kepala saya dipenuhi dengan pelbagai persoalan dan perasaan bercampur baur. Saya cuba memahami segala yang terbongkar dalam surat itu, yang membuka kisah lama yang tak pernah saya duga selama ini. Luqman bukan sekadar cucu yang saya kenal. Dia menyimpan luka dan rahsia yang berat untuk ditanggung. Dia duduk di sebelah saya, menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Mak Usu, saya tak pernah nak rahsiakan semua ini, tapi saya takut kau takkan faham. Saya cuma mahu kau tahu siapa saya sebenarnya," katanya lembut. Saya tarik nafas dalam-dalam, cuba menenangkan hati yang bergolak. Saya pandang dia dengan penuh kasih sayang. "Luqman, kita keluarga. Apa saja masalah kau, kita akan hadapi bersama. Tapi kau kena jujur dan terbuka dengan saya." Dia angguk, dan saya dapat lihat sedikit kelegaan di matanya. Namun, perasaan saya masih bercampur-campur. Ada sebahagian dalam hati saya yang takut, risau akan masa depan kami. Bagaimana kami nak teruskan hubungan ini tanpa membiarkan perasaan yang salah itu mengambil alih? Tapi saya juga tahu, jika kami kuat, kami boleh atasi segala halangan. Malam itu, kami berbicara panjang, menyusun semula harapan dan impian yang pernah kami pendam. Saya ajak dia untuk dapatkan bantuan profesional supaya dia boleh belajar mengawal emosi dan perasaannya. Luqman setuju, walaupun berat, dia mahu berubah demi kami dan keluarga. Seminggu kemudian, Luqman mula menjalani sesi terapi. Saya turut hadir beberapa kali untuk sokong dia.
Perlahan-lahan, dia mula nampak perubahan, lebih tenang, lebih yakin untuk hadapi perasaannya dengan cara yang betul. Saya bangga dengan keberaniannya. Namun, di sebalik usaha itu, saya tidak dapat lari dari rasa takut. Adakah perasaan itu benar-benar akan hilang? Atau adakah masa depan kami akan terus diganggu oleh bayang-bayang perasaan yang salah? Suatu hari, selepas sesi terapi, Lukman datang kepada saya dengan wajah serius. Mak Usu, ada sesuatu yang saya perlu beritahu. Ini tak mudah, tapi saya percaya kau perlu tahu, katanya perlahan. Jantung saya berdegup kencang. Saya tahu ini mungkin titik perubahan yang besar. Dia menarik nafas panjang dan mula bercerita tentang perasaan yang semakin kuat, walaupun dia cuba lari daripadanya. Tapi kali ini, dia ada satu rancangan baru. Satu cara untuk kami teruskan hidup tanpa rosakan ikatan keluarga. Saya mendengar dengan penuh perhatian, walaupun hati saya dipenuhi dengan ketegangan. Saya tahu, tidak kira apapun yang bakal berlaku, kami harus hadapi bersama dengan penuh keberanian dan kejujuran. Kisah kami masih belum selesai, dan saya yakin, apa sahaja yang akan datang, ia akan menguji kekuatan kami sebagai keluarga dan manusia. Tapi satu perkara yang saya tahu pasti, saya tidak akan menyerah, selagi ada harapan dan kasih sayang di hati kami. Saat Lukman mula berkongsi perasaannya dengan lebih terbuka selepas sesi terapi, saya dapat lihat dia berusaha keras menahan gelora yang menguasai hati. Namun, malam itu, suasana di rumah terasa lain. Dia duduk di hadapan saya, wajahnya sugul, tangan asyik menyelak helaian buku nota yang penuh coretan. Mak Usu, suaranya perlahan, saya tahu ini susah untuk kau faham, tapi saya rasa ada sesuatu yang saya perlu lakukan supaya kita dapat teruskan hidup tanpa menyakiti sesiapa. Saya pandang dia. Hatiku dipenuhi tanda tanya. Apa yang kau maksudkan, Lukman? Dia menarik nafas panjang. Saya bercadang untuk menjauhkan diri buat sementara waktu. Saya perlu masa untuk betulkan diri dan perasaan saya. Saya tak nak perkara ini merosakkan hubungan kita dan keluarga. Saya terdiam seketika, hati terasa sebak. Lukman, kau tak perlu buat semua ini seorang diri. Kita keluarga, kita hadapi bersama. Tapi dia bertegas, ini yang terbaik, Mak Usu. Saya janji, saya akan kembali bila saya dah siap. Malam itu, saya termenung, memikirkan betapa beratnya beban yang dipikul Lukman. Saya faham, kadang-kadang jarak adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka yang dalam. Tapi saya juga tahu, perjalanan ini tidak akan mudah untuk kami berdua. Beberapa hari kemudian, Lukman mengemas barangnya dan berlalu pergi dengan hati yang berat. Saya berdiri di pintu, menahan air mata yang mengalir tanpa henti. Sepi rumah ini terasa menusuk jiwa, mengingatkan saya betapa rapuhnya ikatan yang kami bina. Namun, saya juga yakin bahawa dengan masa dan ruang, kami akan temui jalan untuk kembali bersama, lebih kuat dan lebih matang. Saya berdoa agar Lukman mendapat ketenangan yang dia cari, dan saya juga belajar untuk menerima dan melepaskan dengan penuh kasih sayang. Cerita kami masih panjang, penuh dengan liku dan cabaran. Tapi satu yang pasti, kasih sayang keluarga adalah tali yang akan sentiasa mengikat kami walau apapun yang berlaku. Apakah masa depan kami akan cerah atau gelap? Itu hanya rahsia yang masa akan bongkar, dan saya bersedia untuk menghadapinya, walau sesuka manapun. Suasana rumah terasa sunyi selepas Lukman meninggalkan saya buat sementara waktu. Setiap sudut ruang tamu mengingatkan saya pada detik-detik kami bersama, suara tawanya, cara dia menyusun alat-alatnya, dan pandangan matanya yang penuh harapan dan kekeliruan. Saya duduk termenung di kerusi lama, memegang skate yang pernah menjadi permulaan segalanya. Skate itu, dengan segala kenangan yang tersimpan, kini seolah berbicara tentang masa lalu yang sukar untuk saya lupakan. Hari-hari berlalu dengan perlahan.
dan saya cuba mengisi masa dengan rutin harian. Namun, hati saya sentiasa tertanya-tanya tentang Luqman, apakah dia selamat? Apakah dia menemui kedamaian yang dia cari? Saya cuba menghubunginya, tetapi telefon tidak berjawab. Rasa risau mula menyelinap masuk, menghantui setiap detik saya. Suatu petang, ketika saya sedang menyapu halaman rumah, bunyi enjin motosikal menarik perhatian saya. Saya menoleh dan ternampak Luqman datang kembali. Wajahnya kelihatan lebih tenang tetapi masih menyimpan keletihan. Dia turun dari motosikal dengan langkah perlahan, membawa sebuah beg kecil. Saya berdiri terpaku, hati saya bercampur baur antara lega, gembira, dan sedikit takut. Mak Usu, katanya perlahan, saya dah cuba perbaiki diri saya. Saya nak mula semula, tapi kali ini dengan cara yang betul. Saya melangkah ke arahnya, memeluk dia erat-erat. Air mata saya mengalir tanpa saya sedari. Saya rindu kau, Luqman. Mari kita hadapi semua ini bersama-sama, saya berkata penuh kasih sayang. Namun, saya juga tahu, perjalanan kami masih jauh dan penuh cabaran. Perasaan yang pernah mengelirukan itu belum hilang sepenuhnya, dan kami perlu terus berjuang mengawalinya. Tapi malam itu, dengan kehadiran Luqman di sisi, saya yakin kami mampu menempuh apa jua badai yang mendatang. Cerita kami belum selesai. Ada rahsia yang masih tersimpan, dan ada persoalan yang belum terjawab. Apakah kami akan mampu bertahan? Atau adakah sesuatu yang lebih besar sedang menanti di depan? Hanya masa yang akan menentukan, dan saya bersedia untuk terus berjuang demi keluarga yang saya sayangi. Malam itu, selepas Luqman pulang ke rumah, suasana terasa berbeza. Wajahnya yang sebelum ini penuh keletihan kini sedikit tersela ketenangan, tetapi matanya masih menyimpan sesuatu yang saya suka tafsirkan. Dia duduk di ruang tamu sambil membongkar beg kecilnya, mengeluarkan beberapa kertas dan foto lama yang saya belum pernah lihat sebelum ini. Mak Usu, ini semua yang saya kumpul sepanjang masa saya pergi, katanya perlahan. Saya pandang dia dengan penuh rasa ingin tahu. Apa maksudnya semua ni, Luqman? Dia menghela nafas dalam. Saya nak kau faham siapa saya sebenarnya, dan kenapa saya rasa begini. Saya duduk rapat di sebelahnya, bersedia mendengar cerita yang selama ini tersembunyi. Dia mula bercerita tentang masa lalunya yang penuh ranjau, tentang tekanan dan pergolakan emosi yang dia pendam selama ini. Tentang perasaan yang tidak pernah dia jangka dan bagaimana ia mula membelenggu hatinya hingga membuatkan dia rasa terasing dan keliru. Saya mendengar setiap perkataan dengan hati yang berat, tetapi juga penuh kasih sayang. Saya tahu ini bukan mudah untuknya. Saya pegang tangannya erat. Luqman, kau bukan seorang diri. Kita akan hadapi semua ni bersama. Namun, ketika kami berbicara, saya perasan ada sesuatu yang tidak kena. Pandangan Luqman kadang-kadang jauh, seolah-olah ada rahsia lain yang dia masih simpan. Rasa was-was mula menjala di dalam hati saya. Tiba-tiba telefon saya bergetar. Mesej dari nombor tidak dikenali muncul di skrin. Siti, berhati-hati dengan Luqman. Ada perkara yang kau tidak tahu. Saya terkejut dan hati mula berdebar. Apalagi rahsia yang belum saya ketahui? Siapa yang hantar mesej ini? Luqman nampak cemas bila saya tunjukkan mesej itu kepadanya. Dia cuba meyakinkan saya, Mak Usu, jangan risau. Saya akan jujur dengan kau. Tetapi keraguan sudah terbit di hati saya. Cerita yang saya sangka sudah hampir selesai, rupanya baru sahaja bermula. Ada sesuatu yang lebih gelap menanti di balik kisah kami. Saya tahu, perjalanan kami masih belum berakhir. Dan kali ini, cabaran yang kami hadapi mungkin lebih berat daripada apa yang pernah kami lalui. Tapi satu yang saya pasti, saya akan terus berjuang bersama Luqman,
walau apapun yang berlaku. Apakah rahsia sebenar Luqman? Adakah saya bersedia untuk menerima kebenaran itu? Hanya masa yang akan menjawab segala teka-teki ini. Dan saya tidak akan berhenti mencari jawapan, walaupun ia membawa saya ke dalam kegelapan yang paling dalam. Malam itu, hati saya masih berdebar-debar selepas membaca mesej misteri itu. Saya duduk termenung di ruang tamu, memandang ke arah Luqman yang sedang memerhatikan saya dengan penuh kebimbangan. Wajahnya kelihatan letih, tetapi ada sesuatu dalam pandangannya yang saya belum fahami sepenuhnya. Siti, saya tahu kau risau, katanya perlahan, tapi aku tak ada apa yang nak disembunyikan lagi. Aku nak kau tahu semuanya, walaupun ia sukar. Saya mengangguk, cuba kuatkan diri. Luqman, kita keluarga. Apapun yang berlaku, kita akan hadap bersama. Dia menghela nafas panjang dan mula bercerita tentang masa lalu yang gelap, tentang pergolakan emosi, pilihan yang salah, dan beban rahsia yang selama ini dia suruhkan. Cerita itu membuka mata saya tentang siapa dia sebenarnya dan mengapa dia bertindak sedemikian rupa. Namun, seiring cerita itu mengalir, saya perasan ada satu bab yang dia elakkan. Rasa was-was mula menjala dalam hati saya. Luqman, ada sesuatu yang kau tak beritahu, kan? Dia terdiam. Mata kami bertentang, dan saya dapat lihat pergolakan dalam dirinya. Akhirnya, dia mengakui bahawa ada pihak lain yang cuba campur tangan dalam hidupnya, dan mesej tadi adalah amaran daripada mereka. Saya terkejut, hati berdebar kencang. Siapa mereka? Kenapa mereka mahu ganggu kau? Dia menjelaskan bahawa ada orang yang tidak suka dengan perubahan yang dia cuba lakukan, dan mereka mahu memisahkan kami dengan cara yang kotor. Saya rasa marah dan sedih pada masa yang sama. Saya tak sangka ujian kami bukan sahaja daripada perasaan sendiri, tetapi juga dari luar. Malam itu, kami duduk berdua, merancang langkah seterusnya. Saya tahu kami perlu lebih berhati-hati dan kuat. Ikatan keluarga kami sedang diuji, bukan sahaja oleh perasaan yang rumit, tetapi juga oleh ancaman yang tidak saya sangka. Cerita ini semakin tegang, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi satu yang pasti, saya tidak akan biarkan Luqman berjuang seorang diri. Kami akan hadapi semua ini bersama-sama, walau apapun cabarannya. Adakah kami mampu bertahan? Atau adakah rahsia dan ancaman ini akan memusnahkan segalanya? Hanya masa yang akan menentukan, dan saya bersedia untuk terus berjuang demi keluarga kami.